Serlahkan keyakinan anda bersama Kotex. Memberku Hawa dibawa khas oleh Kotex. Hawa dah tak sure lah dengan Falik. You know what, Nur Hawa, you're still young. Tak payahlah nak berjanji hidup semati dengan boyfriend. Tak, I tak ada boyfriend. Okay je. Habis Von tu apa? Siapa Von? Esok malam keluar date dengan ayah macam dinner. Bagai belakang dan depan kiri kanan serasi saling melengkapkan, karena itulah arti kawan. Okay. Hey. Apa hal ni? Apa? Macam je. I smart kerja pun salah Ni bukan semangat kerja. Semangat ni lain. Mana ada? Okay, woman. Spill. Okay. Von, ajak I date. Seriously? Why? Tak adalah, okey je. Cuma lepas tengok dia jekah tish macam tu, scary lah pula. Tapi dengan you, mesti dia lain kan? Mesti dia sweet-sweet gitu, kan? Kan? Yelah, macam aku tak tengok korang gedik-gedik, senyum-senyum sesama sendiri tu. So nak cakap I date lah. Sikit lah. Iya. Macam mana kalau Von ni sweet-sweet masa awal je? Lepas tu lama-lama? Ish, macam mana ni? Sayang, kenapa tak jawab? Sayang, please. Sayang, dah tidur ke? Hai sayang, dah bangun? Saya ambil. Sayang, petang ni datang kelas kan? Jumpa kat kelas. Yup, but also untuk date kau malam ni dengan Von. Mana boleh macam tu? Alah, pinjam je. No one has to know. No lah. I don't need it. I dah cancel date tu. What? Why? No lah, I tak tahulah. Macam... Entah. Oh my god. Sebab apa yang aku cakap tadi? No, it's not you. Well, I think... Sayang, sorry. I tertidur. Are you kidding me? What? You have something on my face? Wah, dia buat apa kat sini? Apa ni? Your phone? The text. Oh, okay. What do you mean by sorry Von, malam ni tak boleh? Tak boleh. Macam mana? Janganlah comel sangat. No, but... What did I say about me and the word no? Apa malam? Tepat cakap kat you tu? Okay.
Sayang. Nak apa? Sayang, sorry lah. Sorry? Tu je yang awak tahu kan? Lepas tu awak bawa balik, lepas tu awak minta maaf, lepas tu awak bawa balik. Awak tak pernah nak ambil apa-apa serius pun. Habis tahu nak siap apa? Awak tahu tak Puan Hajar tadi set placement practical? That's today? So, awak praktikal kat mana? Awak cakap tak ke Puan Hajar kita nak tempat yang sama? Siapa cakap saya nak buat tempat sama dengan awak? Sayang, janganlah buat lawak kasar macam ni. No, I'm serious, Falik. Saya rasa eloklah kalau dalam masa seminggu ni, kita buat praktikal kat tempat lain-lain. You know, just a little time out. Oh. Okay then. Okay. Betul? Ya, rasanya okey tu. Wah, tepilah. Okey je. Sayang! You period eh? No. Apa itu kenapa jalan macam tu? Sikit. Sikit. Thanks. Apa sikit? Okay. Oh, by the way, I dah orderkan food kita. Excuse me? Trust me, tenderloin steak kat sini is the best. Oh, no. I prefer kalau I order makanan I sendiri. Okay, sure, no problem. But, you know, I memang saja nak recommend kat you the best food kat sini. Itu je. Bengonglah kau ni, Ki. Dia niat baik kot. Oh, yeah. Why not? Tenderloin steak pun okay. You tak pernah manicure eh? Oh, ya. Tak pernah. Why? Tak ada apa. Teringat masa first time I jumpa you masa I salam dengan you kan? I macam, wow. Oh, what do you mean by wow? Wow, tangan Minah ni lagi kasar daripada aku. You tak, memang pernah cakap dulu tau masa kecil-kecil. You know, perempuan kau tangan kasar ni, maksudnya banyak buat kerja. But seriously, zaman dah moden kot. Banyak apa produk hand treatment kat luar tu kan? Betul tak? Oh, sorry kalau I buat you terasa ke apa. I memang tak sengaja. I memang macam ni. I memang macam ni. I memang terus terang. It's okay. It's okay. Belum sampai tahap aku nak tampar kau dengan tangan aku yang kasar ni. Why you pandang I macam tu? Kenapa you tak selalu pakai macam ni ya? Cantik. Thank you. You kecil-kecil dulu tomboy eh? Macam ni tahu? Tahu sangat. Masih ada seki-baki. Maksudnya? Macam, you know, ugly duckling nak jadi swan. Macam tu. Did he just call me ugly duckling? Did you just call me ugly duckling? Oh my god. Tu first time aku cakap apa yang dalam otak aku. Yay! Hey, Kay. Fokus. Jangan risau. Tak lama lagi jadi swan. Just make sure you pergi pedicure, manicure, go saloon, go facial. Confirm jadi. Oh, okay. So, you nak cakap I tak cukup cantik lah, is it? No, I tak cakap macam tu. Macam ni. For example, Tish. Before dia macam tu. Itu tak gigi dia. Berterabur. Sekarang tengok. Cantik. Pakai braces. I see. So, you yang suruh dia pakai braces. It's part of my job to uncover true beauty. Thank you. Makan.
Diet lah. No. It's okay kalau nak diet. But for tonight, I think you better makan. Tak apa, don't worry. Tomorrow you boleh exercise. Okay. I rasa I perlukan list lah, Von, ya. Satu list kan yang tulis apa Von suka, apa Von tak suka kan. Suka pakai dress. Okey, mani-pedi. Okey. So, ada apa-apa lagi? Hasan? Oh. Maybe a nose job. Okay. That's it. Hah? Okay, kalau you rasa I ni tak cukup cantik, then why you ajak I keluar? Sit. Jangan nak marah-marah. I memang saja nak pergi marah. By the way, you marah sangat cute. I suka perempuan macam you. Ada pendirian. Someone that can challenge me. Bosan lah keluar dengan all these hot girls. Tak challenging langsung. I'm like you. I sekali-sekali nak rasa juga keluar dengan awet yang tak hot. Tapi boleh lawan balik. Awet yang tak hot tapi pandai melawan? Okay, fine. Aku tak adalah anggap diri aku hot. Tapi kok you pun? Hey, Von! Hey, Adam! Buat apa sini? Makan lah, bro. Seorang ke? Taklah. Aku dengan girlfriend aku. Sayang. Hai. Ni girlfriend aku. Hello. Hi, I'm Von. Hello. How's business, bro? Okay? Oh, business. Okay, very good. Very good, Macam mana trip kita yang nak pergi nanti? Aku tak boleh pergi lah, bro. Aku busy lah, bro. Busy, man. Busy pula dah. Tak apalah. Aku pun ada hal. Nanti aku jumpa kau lagi. Okay. Sorry, aku tengah makan, kan? Okay, bro. Jumpa lagi, bro. Okay, take care. Alright. Jom, sayang. See you. So, siapa tu? My friend kat college dulu, Adam. Tu tadi girlfriend ni, Tina. Kenal. I see. Sorry lah sebab kena bertanya. Since you pun tadi tak introduce, kan? Diorang pun tertanya pasal you. Well, at least I duduk sebelah you. Dia datang, introduce lah. Why not, kan? Nah, kenapa you nak macam ni? Relax lah, chill. Benda kecil. Dan I pun boleh cakap benda kecil dengan you. Kenalkan je lah. Confirm period. No? Mood swing apa semua. Confirm period. Okay, Cik Razik Abdullah. You tahu you memang langsung tak tahu pasal perempuan. And then jangan nak buat-buat tahu. And second thing, enjoy your steak. Suits you. Orang batu. It's Von. Well, 1 jadi 2. New day, new beginning. Hai, nasib baiklah awal-awal aku dah jam Mamat Von tu. Aku tak boleh bayanglah kalau dia betul-betul jadi boyfriend aku. New day, new beginning. Good luck on your first day. Hawa keluar lagi awal daripada aku. Ajaib. Hai, tuan tanya. Meeting pagi ni postpone ke esok, possible tak? Pukul 3 petang je, Aris. Okay, great. Thanks.
And you are? Nur Hawa. Hawa. Oh, okay, intern. Yes. Okay, come. Okay, Hawa, ni meja awak. Okay, tu toilet dan sebelah sana pantry. Duduk. Okay. Email, please. Lagi 5 minit lagi saya akan bagi email kerja pertama awak. Pukul 2 petang siap, boleh? 2 petang? Oh, sekejap. Pukul 2 petang saya ada meeting. Pukul 3 petang. 1 jam extra. Tapi apa? well, ni hari pertama saya kat sini. Ni hari pertama awak jadi student architecture ke? No. Okey, Hawa. Seminggu tu tak lama. Boleh berlalu macam tu je. Ataupun awak boleh buat sesuatu yang sampai awak tak fikir tentang masa. So, mana satu yang awak nak? I'm ready for that email. Okey. Okey. Oh. Apa macam semalam? Date kau dengan Bon? Okay. Kenapa ni? Helen, I risaulah. Period I tak datang lagi. Period tak datang lagi? Kau dengan dia ada buat apa-apa ke? No. Habis tu buat apa nak risau? Normal je. Normal je. Aku pernah je. Lebih-lebih lagi kalau kau stres. Hey, kalau risau juga, kau pergi jumpa guy ni. Okey? Ya. Jom, pergi sana. Cakap pasal date you dengan Bon. Tengok apa tu? Oh, this is assignment yang Encik Haris bagi tu? Siap dah? It is 1 PM. Kenapa tak pergi lunch dulu ke? Baru nak pergi ni. Okey, jom ikut saya. Bawalah semua ni. Nanti kita boleh discuss waktu lunch nanti, Okey? Oh, okay, Encik Haris, okay. Sayang, petang sekarang jom dinner. Falik, kita tengah time out kan? Tu semalam je kan? What? No. Awak main-main ke ni? Dia suka kek apa? I suka tiramisu. Oh, sure. No. Hi, Kay. Oh, hi. So, congrats. About what? Tuan dah tahu dah. Tahu apa? So, are you still gonna keep it? Keep what? Tak apalah. See you guys later, okay? Bye. Bye. Kenapa tu? Why so pelik? Jahat lah. Hello. Sayang, apa ni? Apa ni apa? Awak tak faham ke masuk time out? Abah tak faham pula. Time out tu kan macam dalam sports tu kan. No, itulah awak tahu sports je. Time out sampai kita betul-betul tahu apa yang kita nak. Hah? Sebab bila tu? I don't know. That's up to you, okay? Awak kena fikir betul-betul. Kena fikir pasal apa? Bye, Falik. Bye. Okay. Thank you. It's okay. So, what have you got so far? Saya No, just tell me. Apa bahan yang awak ada? Takkan awak tak ingat? well,
Sebenarnya Encik Haris, saya belum ada apa-apa yang konkret lagi. Hello? Dija. Postpone meeting pukul 5 petang ni ke pagi esok? Ya. Intern tak siap lagi. Okey. Thanks. Sorry. Encik Haris takkanlah nak postpone meeting sebab saya tak... Kenapa? Awak ingat saya bagi assignment ni main-main? Tak. Tapi... Okey, Hawa. Kita ni kerja dalam satu kumpulan. Kalau satu fumble, semua kerja akan tergendala. Faham konsep tu? Faham. Come, let's go. That horrible feeling when you not only create a bad first impression, but let someone down. Okay. Boleh saya cakap dengan awak sekejap? Sure. Of all people, I tak sangka you yang macam ni, okay? Kenapa, Puan? Oh no! Pasal aku pinjam baju untuk date tu ke? Aduh, aku dah tahu dah. Itu memang tak boleh. Tak berbala langsung lah. Okay. Ya? Are you pregnant? What? You ke yang bagi tahu Puan Fiona are you pregnant? You yang bagi tahu semua orang yang period you datang lambat, so you yang buat drama sendiri. Why? Hey! Esok sampai Jumaat, awak tak payah datang kerja. Tapi Encik Haris, saya... Oh, Tish! Ya, I tahulah you nak the best untuk you punya photoshoot. But still, you kena jaga my talent. Kalau jadi apa-apa kat dia, macam mana? Dari kecil kita mengenali, main guli dan lompat tali, pejam celik dewasa ini. Tiap hari yang kita lalui ada cabarannya sendiri, sama-sama kita tempuhi. Kadang kala dunia ini buatku geram dan benci, kau sentiasa memahami diriku ini bagaikan roti dan... Jangan lupa serlahkan keyakinan anda bersama Kotex. Memberku Hawa dibawa khas oleh Kotex.